saya ada resdung. Okay, gatal-gatal, tak boleh makan, belacan, tak boleh makan, budu, cencaluk. Tetapi kini Alhamdulillah dengan saya menggunakan air syifa, remedi ataupun penawar yang kita panggil air syifa, Alhamdulillah saya punya resdung hilang. Dan semalam sahabat kita tanya, kenapa kita nak gunakan air syifa ni untuk mata tapi boleh kita gunakan untuk resdung? Caranya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, titiskan ke dalam lubang hidung kita, dekat kanan, sebelah kanan satu titik, sebelah kiri satu titik. Okey, sebagaimana kita menggunakan dekat mata, nanti ada video-video kita, ada cara-cara kita menggunakan untuk resdung. Okey, Alhamdulillah. Satu sahaja menggunakan air syifa, tetapi air syifa ini juga boleh digunakan sebagai penawar, bukan ubat ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, penawar untuk mata resdung. Dan juga bila saya ada masalah mata, bila ada masalah resdung, Alhamdulillah saya punya sakit migrain saya, sebab bila saya ada masalah migrain saya tahap gaban. Okay, tahap gaban macam mana tahu? Bagi painkiller pun tak boleh. So, Alhamdulillah dengan berbekalkan dengan dengan izin Allah, tidak sampai beberapa bulan sahaja saya telah lepas daripada sakit kepala yang amat sangat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada SSP2U, terima kasih kepada Tuan Haji Cik Manai yang telah memperkenalkan saya dengan air syifa ini.